pangkwa. Jangan main engak jang lain. Kamai cepet. Tak sampai siro itu ah. Dibadi dia dipinjamnya dan sampai kue dan dibalik dia diang dah. Cepat suri lah cepet. Lah cepet lah. Apa ni yang kita Pajak tu kan buta tu. Minjam cetak kue dan lampir lah barangkali layo kuah. Tak jadi balik-balik jadi pulang-pulang hidup balas. cik. Celia. Kalau cedia lalu santang. Ada angin pula. Dan kamu ni cik. Orang aja. Wah ini juga sedang lihat buah-buah tomat, buah lado ha. Silai lagi rumah. Dari rumah di Jepang aja. Tak usah Den. Dan halai di rumah pula. Ngomong-ngomong ni cik yang lain. Roy! Roy! Oh, Roy! 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 Oi! Roy! Oi! Di mana kau? Roy! Oi! Roy, di mana kau, Roy? Aduh, oi! Satu. Keluar kau dulu. Masalah ni chip kiranya. Salah. Mak kabar ni chip? Tak kabar-kabar doh. Ada yang mana nyon cetak kue di petang banyak. Cetakan gue yang mana? Yang mana ba aku menyalang tak aku nyo. Menyalang barang orang nak aku busak boleh tu tak aku. Kamu yang cetak gue yang mana? Cetak nabi ada lah barang kali raya kau nak kau pulang-pulang atau tadi lah tu. Ada yang kau ambil kue bawang kau di kau kadang nak do butak meminjam barang orang bantu itu kau. Udah, batang terakhir makai nak tahu dong. Udah sialang. Udah ini suka lah kue. Inyo kalau di kau ya. Kalau meminjam tu barang orang tu, tolong kau agian capek. Dah ada lo mencapai ke rumah kau dulu. Nado. Kau cari anak ada kue tu di rumah. Nado. Jangan icek kau le. Ada kau ke bawang kecek den. Ndak do juga tantan bola barang kali gayo. Nak barang dia nak kau busak kuan juo. Utak kau tu nak do. Tolong kau cari anak kue tu di dulu santai. Icek tu le. Bulu langsung balik ke kau itu. Balik kue kau. Akau tu nak butak meminjam barang orang. Cuba kau cari capek tu ah. Ada kau kue bawang cik den. Walah. Wah, rasanya oleh katakan yo. Cetakan kue ni chip tu alah 3 tahun dulu. Baru kok ini dulu mah tak kayak kemarin. Setelah tahu lu kan sabalik ni gue kan. Aduh ni. Malah tak yoko. Nah. Anda adiknya. Kencok kitchen sampai nombor nak daripada surang saya salahnya ni chip tu. Jadi biar lo nyeboh sa kampung kepada nak surang saya nyeboh itu. Tetangga nombor tahu lo nombor minjam maki kepada tu. Kamu lah pajabat lah kau. Capek lah. Yang enggak juga lah. Chip. Kau. Di nombor lupa dia mengicipnya batang. Lah 2 tahun deknya setahun dek resikonya 2 tahun lah di situ. Mangan lah pero ke Iya nombor tu. nombor tu banyak lang kasiko nyegecek karo tu rekecen ku nyore biasalah cek res itu batang. Kau mau mandai kau barang orang kau pinjam lu kau orang itu nak bertanggung jawab kau tu do bala. Biarlah Pak Japik situ berdua Cik orang. boleh. Kau tanggung jawab kan nombor tu lah mari kau. Kau mana lehan saya kau meminjam barang orang nak buat dengan kau. Capek kau mengengak je bala. Capek lah. Aden tu salahnya ha. Dia pinjam barang. Bye lah makira. Tadi minta tulis angkat Den. Tak main je leh. Oh, jangan gue jom. Dekat kau Den. Ni cek kangku. Kami cik capek je lah mengengak je kau ah. Banyak lah cik tu. Kau sampai nak laki kau tu dulu ah. Dah. Ramai lah. Rai kau sampai nombor tu dapat cetakan kue. Lama. Tanya jadi kesepian lu dah di rumah. Oh, HP kau dulu ah. Iyo, Beko payah udah beko tu. Beko biar res telepon udah kalau. Mati lah yoi. Bantu kau tu nak Rai. Onde bantu kau tu nak kebalak. Dah sayang. Mati lah kata kue. Aduh. Capeknya. Ya Allah ya Tuhanku. Kapan lagi rumahku ini selesai? Udah tukangnya nggak masuk, uangnya udah diminta duluan. Aduh.
angkat batu sendirian jadinya. Gini, nasib. Ang tua ko sila na malaki. Sok mesra aja ko le. Iyo, sayang kau udah. Di kerajaan kau cepet melay mo sinamburu ka. Ya na cerita ko wala. Namboro! 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 Mana ni pacar? Namboro! Iya nih, Cip. Di mana kau? Di bawah nih, Cip. Oh, di bawah di mana bawah pacar sebenarnya? Di bawah. Bawah aja di bawah Pinjam barang udang sama pinjam jo. Ya capek kayak gini ngapain? Lagi ke sini. Kerjaanku belum selesai. Namboro! Apa nih, Cip? Mana makanya lagi buah kerja kok dia. Mengingat nih kok ya. Namboro. Wah, ada na latihan ada na. Ampiaden. Ambil apa? Cetak kue bawang den mah. Kau pinjam ke siapa si Roy? Kau pinjam mah. Iyo, yang batang hirai pinjaman ke Namboru. Yang mana itu? Kan ada Namborunya 2 tahun yang lewat. Cetak anak piaden. Kemana-mana mau menikah mana-mana. Oh, itu kan udah diambil siapa? Katanya udah dimintanya samamu, si Mira. Si Mira lo ba ala kalian lu nak bertanggung jawab kau cek nak tanggung jawab apa kau? Iya, iya kemarin diminta si Mira, katanya udah diminta sama siapa? Siapa? Ini punya tu nak jalan dan cetak kue rempia tu punya Aden. Ah dipinjam di si Roy pa. Ini pinjam di Namboru. Kau pinjam lo ke si Mira balatu jalan. Ah badan nampak tekong tu nak jadi bayar di si Mira balatu. Alun bayar. Alun lah. Pajak tu kami yang ngak banyak. Kalau kamu utang kancang, kami bilang kancang. Ah kalian pinjam dia ratus pusaku ni kenyo. Dah tak itu dah. Mana banyak sini? Tahu nak jalan dia dah. Ya tu. Lah jalan di kalian si Mira tu nak lagi bau tak tu dah. Ah meminjam tu ke rumah dia tu mana nangi darah. Ah lunak gigi pada lidah. Ah sudah tiba tu ada lapel tak sangoknya. Dah dia yang muncul-muncul dah. Tu nak karajo si Mira tu. Kau cek kau pinjam dia ke si Mira tu dah. Kau pinjam. Nang boru pun tak Tapi kata Mira udah dimintanya samamu, kau suruh dijemputnya ke tempat Namboru. Si Mira tu rasa kamu ini agak-agak turiak ini. Ya. Pajak tu pakai turiaknya tu yo lah pada turiak taruh senyok. Tak pasti pakai pajak. Lah barang-barang kamu kau yang main hilang otong operasinya sebalik sama adik Roy. Mana tidak hutang saudaraannya saya beli pinggang. Adik ada sinolnya hutang, tukar hutang. Aku lain nak kanai kalau di si Mira tu malah. Ada juga. Ah barang aku kanai di si Mira tu. Saking banyaknya udah lupa aku. Kan yo tu Kalau ah. itu udah kuanggap apa itu sedekah itu. Sedekah. Kalau kau yo kau banyak piti kau laden kau ya payah manangi darah dia menciri piti tu ah. Pasti cua pandua. Ah payah den. Ah. Kau cek je kadang-kadang kau tadi tu. Pian den dia kau kue bawang cek den. Ah itu kan leh dia jadi kalian membuat ke bawang tu nya. Anda lu mau tahu tak kalian surang kalau pura-pura yang jaga buta pulsa. Apa cek dah baru. Siap nak kau. Kau yang salah. Oh, mengicip. Kau yo piti kau banyak balinda. Tibo di den balik kau. Dak do kalian menenggang tan surang tidur dah. Pandai tuh ya cari muka ya. Yang mengicip Cukup kau satu muka. Cukup. Masih kurang sempurna mukamu yang ini. Harus cari muka juga sama Nicip. Samu itu nyo kalian tak kalian tu samu sadalahnya. Kalau kau tibo ke Paralu datang kalian ke rumah den. Aku ba Aden sakit di rumah tu kan nak muat nak tentu kalian doh. Cek kalian kalau kau cek samu mai kan dulu. Ya ada kalian pegang ada tak. Kau lagi kau toro ya. Gila si Nicip itu. Makin hari makin gila si Nicip. Apa sayang? Kamu lama mana? Iyo. Udah telepon tadi, tidak pakai akik, telepon tidak ada. Abang. Abang. Mana ada nomor lu? Bang, mana jadi burung abang yang gratis itu? Buruang jolai. Tadi dia elok je kau kini sobok lagi dan buruang lagi dan jual nak kau agak-agai. Alah tu pacian bang. Gila kan Roy. Cakap di situ. Ya yang mudah-mudah udah juga yang agak Manga tadi.
Budak-budak juga nyo agak itu sakit hati nyo sajak kapatang lah dari episode 1, 2, 3 kula kampe lo gini mah. Budak-budak juga nyo. Udah untuk adik surang. Budak-budak tak ada surang. Ang ules songonon saja baya. Mendingan mamulakan tu penyambungan. Ampet waras-waras tapi manusia sadun daripada pasamanon. Aduh. Mungkin harani milas ni rang kusen menggok na sen sawit. Ulak majolo ko kenaro tu penyambungan. Palalu majolo kare jongkon. Tu siap bakas kon baya, bakas na godangon. Oh, mencari Japon. Dia mengenal lelo nak kuat dulu nak Japon. Kula sa professional mungkin na.